Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan penyoal yang bertanya, ada doa khusus tak masa berbuka puasa dan apa hukum kalau kita buka puasa just makan terus saja tanpa baca apa-apa doa dan bismillah pun tak baca. Baik. Wallahu taala alam, dari sudut doa khusus wallahu alam, cuma kita boleh kata terdapat beberapa hadis yang menunjukkan anjuran dari Nabi SAW untuk kita berdoa sebelum kita berbuka ataupun ketika kita berbuka puasa. Antara hadis yang dimaksudkan iaitulah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Tirmizi, demikian juga Ibnu Majah. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Lalu Nabi SAW menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-saimu hatta yuftir. Yang kedua Nabi kata orang yang tak ditolak doa dia iaitulah orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Itu antara doa dalil yang menunjukkan ada anjuran kita berdoa sepanjang kita berpuasa, termasuklah sebelum berbuka. Demikian juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan perkara yang sama. Antaranya diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Dia kalau dia berdoa ketika dia berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara hadis lain yang menunjukkan ada anjuran untuk berdoa ketika berbuka ataupun sebelum berbuka. Manakala lafaz ataupun doa khusus, ada beberapa lafaz yang dibaca yang diriwayatkan dari para sahabat. Ada beberapa lafaz yang diambil, yang diriwayatkan dari beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana bila ketika dia berbuka dia membaca doa, Allahumma dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian dia baca Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Itu antara lafaz doa yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Pada doa dia, Allahumma, ya Allah, kemudian kata Ibnu Amr, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tekak dan telah tetap pahala insya-Allah. Kemudian dia baca Allahumma, wa ya Allah ya wasi'al maghfirah, wahai Tuhan yang maha luas keampunannya, ighfirli, ampunkanlah daku. Itu antara doa yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr. Ada lagi beberapa lafaz yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi SAW. Yang penting secara ringkasnya, memang ada anjuran untuk doa sebelum berbuka dan sangat baik untuk kita memperbanyakkan doa sebelum berbuka. Itu bahagian pertama soalan yang dikemukakan. Bahagian kedua, kalau dan apa hukum kalau kita buka puasa just makan terus sahaja, tak baca apa-apa doa. Hukum membaca doa sunat, tidak wajib. Oleh kerana itu dia tidak menjejaskan pahala puasa dan tidak ada apa-apa yang terjejas dengan ibadah puasa yang dilakukan. Tak baca bismillah juga, baca bismillah juga sunat. Membaca bismillah sebelum makan juga adalah sunat. Jadi tak berdosa, dia tidak menjejaskan. Cumanya dia hilang kelebihan. Kerana dengan membaca bismillah sebelum makan itu ada pengharapan keberkatan. Dan di dalam hadis Nabi SAW sebut, sesiapa yang makan tanpa baca bismillah, dia makan bersama dengan syaitan. Oleh kerana itu kita nak elak perkara yang seumpama itu, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum kita berbuka puasa dan sebelum kita memulakan makanan kita. Wallahu a'lam.